Jangan main sakit perut. Nak, sekarang ni perut kita tak sakit. Mana nak dengar boleh, nak cakap boleh, nak jual beli boleh. Kalau sakit perut, tak usah sakit penyakit berat hak masuk ICU, nak berak dah tik-tik. Nampak? Kita jeng kereta tak boleh nak jalan depan rak blok JPJ, setengah jam lagi baru sampai kat JPJ, kita nak berak ketik-ketik. Suka tak gitu? Tengok bulu roma tekak ni tubik kat kolam. Nak berak. Faham? Malaikat tinggal kereta situ berak dalam kemah JPJ. Faham? Tak ada arah. Kita nak berak ketik-ketik, awet kita ajak dating, tubik tau. Tubik tau. Tak lah nak tubik tarik lela ni, takkan jadi. Dok Syamel ni awet baru ni. Tak. Orang bodoh tubik. Bercucur-curang tarik lagi tengah jalan. Faham? Tu perut. Dada perut kita sehat. Perut ni masuk dalam ni, perut belaka ni. Dipisah ni jadi susu, ni jadi lemak, ni jadi daging, ni jadi lendeng, ni jadi napah, ni jadi tubuh badan. Jadi mana kalau daging kita ni asal daripada makanan, patut ada makan daging dia kecil, tinggal tulang, makan banyak jadi besar. Betul tak? Ke orang dengar makan banyak dia kurus, dak akan jadi gemuk. Ada kat sini? Tu serwe nama dia. Makan banyak jadi besar tubuh. Dari orang nak kuruskan badan, kurangkan makan. Asal mana yang tukang menjadi gemuk kurus? Hantaran daripada perut dengan izin daripada Allah. Maka badan yang membesar ataupun makan yang haram masuk neraka lah. Bapa masuk neraka? Kerana syurga ni tak boleh masuk benda haram. Nak masuk syurga barang haram tak terima. Nampak macam rumah kita tak usah syurga rumah kita dah. Kalau nak bawa bakar ayam boleh tak? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nak cakap 2 minit dalam store boleh tak? Boleh hari Tengok bakar ayam tangan, ulat berjebok-jebok, tu dia masuk. Dia masuk pun kat meja TV kita store, nak cakap 2 minit. Kita dia masuk bakar ayam. Takkan dah akan kita beri. Boh luar bagi tahu lu main nam dia bodoh dengan bakar-bakar ayam. Tu rumah kita. Dah rumah kita mana molek dengan syurga. Dah. Moh kita hak udus sepa Quran dak wi masuk barang kotor. Dah syurga mana boleh. Jadi orang Islam yang daging dia makan hak haram, maka dia tak boleh masuk syurga. Sedangkan syurga tempat kembali, neraka tempat balik orang kafir, syurga tempat balik orang beriman. Tahu dah mu nak balik tapi dah kotor, mandi dulu, mandilah neraka dulu. Faham lagi? Buang dulu, bakar baru hak haram tu tubik daripada tubuh, tinggal daging hak halal baru masuk syurga. Tu cerita dia. Baik lagu mana pun dah ada benda haram, tak boleh masuk kau dalam istana raja. Tak, dia rapat dengan raja ni, dia kenal raja. Raja pun kenal dia, tahu dah pasal ni baru naik cedung ni, seluk atas dahi, tahi kubah atas tekak, rupuk penuh atas belakang, boleh masuk lalu istana? Tak boleh, pergi mandi dulu telaga. Biar mu baik dengan raja pun. Dah nak terbang masuk juga, lain robah mari ambil. Faham? Wak gi bala. Nampak? 3 malam lokak. Tubik metro esok seorang lelaki kurang sioman nak menceroboh istana raja. Padahal kena dah dengan raja, tahu kotor kau boleh masuk. Dah syurga bukan istana. Syurga ni barang baik, tak ada benda sebaik syurga. Hebat-hebat istana lah di dalam dunia. Rumah kita dipanggil pondok. Tak ada piti langsung, tidur sejik. Ada piti sikit, wak dangar, kayu-kayu buruk dengan plywood tepek dengan kotak TV belakang, jadi rumah sikit macam gok kambing. Ada piti sikit, PPRT, sain JKK. Faham? Susah lagi. Ada piti sikit, beli rumah murah. Rumah murah ni 80,000 wak. Rumah murah 80,000. Ada piti sikit, beli rumah teres 2 tekak 200,000, 160. Atas lagi semidi 250,000. Alik-alik darat sikit 170,000. Kaya dah sikit, banglo berkembar 280,000. Kaya wak banglo suku duduk 300,000. Kaya lagi buat villa. Nampak? Ada kolam renang sebelakang, cek je. Berapa harga? 600,000, 700,000. Kaya lagi wak istana 2 juta. Semua dak malek lah ke? Berapa dak malek? Dah istana, villa,
dah ada tahi dalam tamu-tambung. Tahi warna pula, dah ada jambang. Banglo ada jambang. Istana ada jambang kat Perak. Ada tak? Dah ada Pak Tok Najib dah alik lagi. Rumah dalam syurga tak ada jambang. Ke ada? Dalam syurga tak ada cing, tak ada perak, tak ada mutah, tak ada jeluak, tak ada tahi hidung, tahi mata, tahi telinga, yang ada peluh. Dah tak ada perak, ada jambang tak? Dalam syurga tak ada ah. Tak ada dalam syurga nak perak kan ni, nak perak. Tak ada. Tapi setting maha-maha istana presiden apa semua ada jambang belakang. Nampak? Dia kata istana yang baru siap. Nampak? Milik Raja Kuwait mempunyai 70 bilik dan 28 tandas. Cepat berak je 28 lubang tahi. Dah molek. Nah. Makan hak haram jadi daging. Kata orang tua-tua 40 kali suat setitik darah. Maybe boleh jadi. Tak mesti boleh jadi gitu. Nampak? Darah dari makanan. Daripada makanan dia menambah darah, menambah lemak, menambah protein, menambah zat. Nah, dia ada zat A, zat B, vitamin C, vitamin W. Faham? Semua itu main dalam perut belaka. Jadi makan haram dia jadi tubuh. Maka tubuh tu Nabi kata fannaru aula bihi, neraka yang lebih mustahak atau layak dengan tubuh makan haram. Dah kita ni nak kerja, nak menjawab satu jawatan, nak ambil satu projek, bukan kita buka kitab. Kita tanya nafsu, nafsu kata mana? Gamar bah. Rezeki jangan ditolak. Faham. Dah makan haram, we makan kedarah ke anak bini. Dalam hadis cerita seorang laki-laki berjalan menuju syurga kerana semayang 5 waktu, kerana puasa Ramadannya ada, kerana pergi Mekah buat haji, kerana ada mengeluarkan zakat, tiba-tiba ditahan oleh anak dan isteri. Anak isteri kata, mau ambil orang ni lah balasan kerana dia dari itu beri makan kami sumber yang haram, kami tak tahu. Tu aja. Lah kita buat balik belaka pasal bodoh. Dia makan kedarah ke anak-anak. Hak lebong pun makan anak-anak kok. Projek tipu, projek rasuah apa semua. Negara hak tak sah pada syarak. Nah, asal ada boleh piti, bang. Sahang hak tak halal di sisi syarak ke tak wak dak gitu dah ha. Nampak? Tak ada apa-apa. Tengok Cina makan babi. Kotor. Mu lebih kurang ke Cina. Tengok orang Filipina makan beruk. Dia ambil beruk, dia masuk ke bawah meja, tubik kepala ni dia pegang sikit meja, tubik kepala ke atas, cung, dia catah dengan golok. Gelegak otak beruk. Ubus terong. Isyak. Nampak? Minum laki bini. Kita tengok wek mutah. Ada ayah haji wak mutah tengok orang makan otak beruk. Ayah haji lebang syaka tak sama. Tak makan otak beruk tu. Ke darah tu. Dah sama tak sisi Allah? Sama je. Jagi kat ayah haji. Ayah haji. Kita nak ajak ayah haji makan sedap kali malam ni nak tak? Makan benda bolak bang. Makan sup otak beruk. Hei, cakap apa gitu kotor-kotor hak arang ada gurau gitu. Jodoh sedap gamak. Oh, haram ayah haji deh. Ayah haji makan anak saudara punya ayah haji harta, kan anak saudara ayah haji kan makan saka, tapi dah dia gila, ayah haji buat kacik boleh ke ayah haji? Dah tak sama makan otak beruk, ayah haji beruk. Betul tak? Ada? Kan dia geli kan? Sama saja hak nuak Filipina makan otak beruk haram yang zatiyah. Kita makan benda yang haram daripada sumber-sumber yang haram, walaupun beras, walaupun halal, tapi asal duit yang haram dia panggil haram ma'nawiyah. Di sisi Allah haram belaka. Kullul lahmin nabata min haram. Semua tubuh yang makan haram ini, makan babi, makan bewok, makan otak beruk, makan bewok singgah asam pedas, makan duit tipuan anak yatim, makan duit projek rebong,
Lah, ambil harta rakyat, wang rakyat, joli bubuh dalam bank. Nampak? Tipu harta saka dan sebagai jual beli yang tidak sah, kerja di tempat yang haram, dia panggil semua tu sama saja, tempat balik neraka belaka. Ada? Nah, boleh kuah ayat ni. Dah. Ha. Dan sabda Nabi, famanittaqa syubhat wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Apa hukumnya? Soalan pertama, imam baca doa sudah sembahyang jemaah, makmum terus bangun dari ikut imam berdoa. Imam tengah baca doa, baru nak baca doa, makmum baru balik dah, bangun dah. Jawabnya, tidak wajib makmum berdoa bersama imam. Tidak wajib makmum berzikir sama dengan imam. Dengar baik. Sunat saja makmum, afdal saja dia berzikir dan berdoa sama-sama imam. Imam Syafi'i kata yang afdal sekali imam dah bangun barulah dia bangun. Tetapi siapa yang bangun dulu daripada imam tiada salah baginya. Boleh, tak ada masalah. Kita ada kerja lepas mayang nak ambil anak pula. Umpamanya orang ni nak pergi kerja, orang ni tok dia nak cek beranak macam-macam hal lah. Dah. Ha. Jadi dia pun baca doa suku pada tok imam pendek-pendek, dekat-dekat dia pun bangun. Tak salah, boleh. Nah. Ha. Dah tak ada kerja, tunggu situ afdal. Apa hukumnya baca Fatihah tanpa baca doa iftitah dulu? Jawabnya, kalau permulaan semayang sengaja tinggal doa iftitah, makruh hukumnya. Tapi semayangnya telah pun sah. Saya nak ikut imam semayang jenazah dan saya tak tahu baca dalam semayang jenazah. Apakah bacaan yang mudah untuk semayang jenazah? Semayang jenazah ni kalau kita belajar masanya lebih kurang 27 saat. Takbir yang pertama, Allah, aku semayang atas jenazah ini dengan 4 takbir fardu. Faham? Lepas tu baca Fatihah. Takbir yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Takbir yang ketiga, Allahumma ufil lahu. Takbir yang 4, salam. 27 saat ngaji, pandai halu. Habis betul tak? Dah. Tak paling kurang nak panjang lagi, tambah 5 minit lagi. Faham? Dah paling kurang boleh dah. Ni orang semayang jenazah, kita tak semayang. Dia kata tak andal, dia kata tak apa. Dia kata tak andal, dah kata gitu. Kata main naik semayang jenazah. Tok imam takbir dah. Tak apa, naik. Bengong. Tengok kereta jangan main proton wajah hondo. Tapi mayang jenazah tak pandai. Kalau tak pandai mayang jenazah, jual wajah, pakai kereta labbi. Faham? Dah munasabah lah, so ambil nikmat Tuhan tapi benda remeh temeh tak erti. Nah. Masa ustaz ngajar dalam masjid, kita mari lewat. Boleh tak kita solat tayat masjid atau duduk hormat majlis ilmu tersebut? Boleh, mayang tayat masjid. Tapi jangan duduk tengah-tengah orang, tengah-tengah kuliah. Jadi pelekang pula. Pandai-pandai lah ambil side tepi. Nah.